So guys, welcome back to this channel. Sebelum tu korang jangan lupa untuk tekan butang subscribe, like, comment and share sebagai tanda sokongan semua, dan klik button bell untuk notifikasi video terbaru yang akan datang. So guys, let's jump into the video. So untuk pagi ni aku akan buat lagi satu part ataupun lagi satu konten dekat UUM. So untuk pagi ni memang akan banyak aktiviti yang akan aku share dekat korang semua, kepada para penonton. So guys, let's go lah. So guys, aku dah pun bersiap. Jadi aku akan bawa beg ini je, sebab hari ni kita orang akan banyak aktiviti. Antaranya korang boleh tengok nanti. So guys, hari ni aku akan buat banyak program. So program kita orang hari ni macam biasalah. Pagi memang aku ada kelas MPU, kelas kursus untuk integriti. Jadi yang untuk aktiviti kedua nanti aku ada shooting video. Ini untuk group assignment yang subjek integriti juga. Jadi aku akan tunjuk apa yang akan aku buat dekat sana. Okey, yang ketiga ni aku ada aktiviti satu lagi lah, aktiviti untuk jamuan hari raya. Jamuan hari raya MPP dekat UUM. Diorang membuat pelangsungan masa aku, diorang buat dekat dataran perdana UUM lah, dekat dataran sebelah library. Gitulah. Nanti aku tunjuk. Let's go. So sekarang ni aktiviti pertama aku nak pergi kelas dulu. Sebab kelas pada pukul 8.30 pagi sampai 10.30 pagi ni. Tapi tengok, bergantung juga pada doktor. Diorang nak awal, okey, kita boleh shoot awal dan kita orang boleh terus gerak ke jamuan tu. Jom, let's go. So guys, so hari ni kita just macam biasa je. Aku pun tak tahu nak buat apa konten sangat ni, sebab dia macam konten kelang kabut. Sebab aku pun baru tahu diorang akan langsungkan aktiviti jamuan raya tu serentak dengan aktiviti shooting video kita orang. Shooting video dengan kelas aku hari ni. Cuma kelas aku cuma ada satu subjek je. So guys, let's go. So sekarang ni aku nak pergi ke stesen bas, nak naik bas dulu. Guys, aku dah pun sampai dekat DKJ 1 ni. So kelas aku dekat ujung sana tu. Weh, tak ada orang macam mana. So aku punya tempat duduk kat belakang dah. Tak ada orang. Kuasaan ni bukan SPRM saja. SPRM tu memang dikuasa, tapi ada kala terpaksa memakai agensi yang lain juga. So guys, aku baru je lepas habis kelas dekat DKJ 14 ni. So sekarang ni Min, balik Min. Boleh balik. So kita orang hari ni nak shoot satu video. Bye Min. Okay, kita orang hari ni nak shoot satu video untuk ni lah, untuk integrity group assignment. So guys, jom, let's go. Buat apa macam? So kita orang nak shoot video hari ni guys. Ni semua talent kita orang. Ni semua talent kami ni. Nuri mana? Ada assignment banyak, ada quiz, ada banyak exam lagi kan. Tapi itu bukan alasan utama ni lah. Buat disiplin. MC palsu, hantar QR kat kawan, tengok time orang, jangan lupa hal lah. Guys, aku dah pun hampir siap lah. So sekarang ni kita orang nak pergi ke library untuk shooting video the next. Alright, jom. So kita orang nak pergi ke library. Ala-ala tu kita orang terus buat jamuan dekat sana. Kita terus ikut diorang follow untuk jamuan. So guys, jom. So guys, aku dah sampai dah dekat sini guys. Jamuan hari raya, nampak ni, korang boleh nampak macam ni, penuh. Tukang editor kita.
lah saya. Aku dah pun siap shooting video tadi. So sekarang ni kita orang nak pergi tengok jamuan hari raya tu. Jom, let's go. Guys, kalau korang boleh tengok kat sini nampaknya, oi, memang ramai guys. Cak. Tu dia orang kat sana. Guys, sekarang ni cuaca panas je, aku tak tahu nak pergi mana. Memang buat masa sekarang kita orang just duduk je kat sini. Boleh nampak. Cak. So kita bersama Kak Isyang guys, si editor untuk grup kita orang. Jom, let's go. Tengok makanan apa je yang ada kat sini. Weh, kenapa ramai ni beratur guys? Ya, dorang foto. Kembali. Tu kan nampak ni? Diorang jual kembali. Bukan jual lah, dia makanan free. Tu. Beratur. Banyak orang. Diorang beratur. Nak ke mana sana? Kita tengok pusing-pusing lah. Guys, ramai guys. Aku pun tak tahu dia cakap apa. Nak tunggu makanan diorang ni. Hei, berkemah. Kemah gini guys. Weh, macam tak ada benda nak makan lah ni. Terlalu ramai. Cuci mata. Ha? Cuci mata. Ini daripada kelab SAFB. Cari apa ni? Nasi. Baik aku balik buat assignment siap. Oh my god, ramainya ya Tuhan. Dah habis dah, banyak yang dah habis. Nampak ni. Ini bro, Mila. Pergi ada? Pergi.
masa dehydration guys. Dapat 2 botol je untuk kali ni. Aku pun tak tahu nak makan apa guys. Dapat 2 botol je. Makanan apa ni? Dah itu je. Oh ni. Ini semua percuma. Cuma kamu nak beratur ke tak nak, itu je masalahnya. Sini nak beratur. Agak 1 jam saya rasa kalau beratur. Penting lagi kasih aku Tak ada ni sebab mereka buat jamuan kan, jadi semua makanan free kat sini. untuk sehari tak mau lembu mata saya sakit tau. Tapi masalah dia orang buat time ni. Jom lah. Ramai lah orang weh guys, beratur gara-gara nak aiskrim je guys. Dan aku tak tahu makanan apa je yang ada kat sini. Aku geramnya tengok ramai beratur. So sekarang ni kita orang dekat Perpustakaan Sultanah Bahiyah ni, berdekatan dengan ni, dataran perdana. So aku pun tak tahu nak makan apa. Aduh, panas. Sekarang jam pun dah pukul berapa? Pukul berapa sekarang? 12.30 guys. Dah berpeluh dah ni. Dia yang cakap Tempat ni je guys, ada member bagi apa ni? Tempat dengan rendang. mereka dah pastikan Right, daripada tak ada kan geng. So tim-tim diorang kat sana. Thank you yang bagi. okey lah, semua cheaper punya kan. Tu dia akan cakap budak geng. Arfa. Tak baik tu cakap orang gay tadi. Aku tahulah muka dia macam mana. Gurau bukan. Dia pakai lipstick aku. Macam kau boleh makan ni tak Macam? Aku tahu. Kau cakap apa project management. Kau boleh makan ni tak? So next one dia online ke? Nampak so sekarang ni kita orang dapat satu lagi berita memang tak baik. Sepatutnya hari Khamis ni kita orang ada quiz online. So doktor dia katakan tak sihat hari Khamis ni, jadi dia nak suruh kita jawab face to face untuk the next. Online sangat susah ke? Bagi online je lah. Tengok online sangat susah, serius guys. Aku dah pun balik daripada pusat library tadi tu. Kat library memang berlambak orang, memang ramai gila orang kat situ. Diorang sanggup beratur demi mendapatkan makanan yang diorang nak. Tengah panas guys. Tapi itulah, aku pun dekat Inasis Petronas ni, dekat bilik Akash sekarang ni. Jadi tempat berehat sekejap lah. Jadi aku pun nak makan, nak minum. Aku lepak-lepak sekejap, baru aku balik bilik aku nanti. So guys, aku rasa itu je lah konten aku pada hari ni. So guys, kalau korang berminat lagi untuk aku buat lagi lebih banyak konten, korang boleh teruskanlah support kami punya YouTube channel ni. So guys, itu sajalah guys. Thank you, bye bye.